Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Irdaniana binti Cikgu Elaris Ismail. Ini merupakan inovasi yang saya reka untuk subjek matematik tahun 4 bagi tajuk tambah dan tolak wang. Jadi inovasi ini saya namakan sebagai KOMA. KOMA merupakan singkatan bagi Kedai Operasi Matematik. KOMA ini saya reka supaya murid dapat mengaplikasikan tambah dan tolak wang ke dalam situasi yang sebenar. Selain itu dapat memupuk sikap bekerjasama antara pasukan. Inovasi ini saya buat berdasarkan barang-barang terpakai kerana saya menggunakan kotak terpakai, kertas manila kad yang sudah tidak digunakan lagi serta tali-tali yang tidak digunakan lagi. Selain itu saya juga menambah sedikit elemen bunga-bunga untuk menarik minat pelajar. Seterusnya, 2 orang murid akan dipilih sebagai penjaga kaunter. Manakala murid-murid yang lain akan membuat sesi jual beli di sini. Murid akan membuat pembayaran dan akan mendapat baki daripada penjaga kaunter. Mereka akan kembali ke dalam kumpulan mereka dan berbincang sama ada baki yang mereka terima adalah betul ataupun tidak. Kemudian BBM ini dapat meningkatkan keyakinan murid untuk berurus niaga dalam situasi yang sebenar selain dapat menarik minat pelajar untuk bergiat aktif di dalam kelas. BBM ini saya pilih berdasarkan goal nombor 4 iaitu Quality Education dan goal nombor 12. Goal nombor 12 adalah Responsible Consumption and Production, iaitu saya gunakan bahan-bahan terpakai. Contohnya seperti ini, saya menggunakan kotak-kotak terpakai, manila kad yang terpakai. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azizun Azwan bin Abdul Rahman dari SK Taman Masuri, mengajar subjek matematik tahun 4 Izora. Terima kasih kepada Cikgu Irdaniana kerana menyiapkan BBM bagi memudahkan pelajar-pelajar tahun 4 untuk mengaplikasi soalan matematik berkaitan dengan tambah dan tolak wang di tahun 4. Okey. BBM ini sekarang amat menarik, bergambar dan mempunyai tanda harga, memudahkan pelajar untuk pelajar menggunakan dalam sesi aktiviti yang mereka jalankan di kelas. Mungkin ini yang digunakan untuk pelajar-pelajar membeli, belajar untuk mendapat bila diberi sembilan wang dan akan mendapat baki akan dia membeli. Itu saja daripada saya. Tahniah kepada Cikgu Irdaniana kerana menyediakan not wang RM10, ada not wang RM5, RM50 disediakan, memudahkan pelajar untuk menguruskan sesi aktiviti di dalam kelas. Tahniah, mudah-mudahan BBM yang disediakan ini dapat membantu pelajar-pelajar SK Taman Masuri. Terima kasih. Inovasi ini sangat awesome dan menarik. Inovasi ini sangat kreatif, unik dan menarik. Dari pendapat saya, hasil daripada Cikgu Irdaniana ni sangat kreatif dan mampu menarik minat murid untuk mempelajari mata pelajaran matematik. Ada duit yang banyak ni, ada lagi kat sini. Okey, ini adalah inovasi KOMA. Inovasi ini bagi saya sangat kreatif. Kalau cikgu saya buat macam ni masa saya sekolah rendah dulu, saya rasa saya murid matematik yang paling pandai dalam kelas tu. Tahniah untuk yang mencipta inovasi ini, Cikgu Yana.